Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang tanya, Ustaz beraya kat mana? Tahun ni beraya kat Syria ke kat Malaysia? Tahun ni insyaAllah beraya kat Malaysia. Sebenarnya Alhamdulillah. Sebenarnya perayaan kat Malaysia ni sangat istimewa. First, tahu sebab apa? Sebab orang rumah saya tak bagi balik Syria. Itu pertama. Okey. Tak, sebenarnya gini, mungkin kelebihan perayaan di Malaysia ni berbanding kat Syria. Kelebihan orang Melayu kita ni, dia suka ziarah menziarahi. Perayaan di Malaysia ni istimewa sebab ziarah saudara mara, kita boleh pergi pusing satu kampung. Ni Syria tak ada. Syria mungkin dia meriah masa solat raya. Sekarang saya kata Syria lepas bebas daripada cengkaman rejim Asad lah. Sebelum ni saya tak tahu, 24 tahun saya tak pernah balik. Tapi ni saya cerita, lepas saya balik kan, tahun lepas saya beraya kat Syria. First, serius. Ini kali pertama saya merasai perayaan di Syria. Sebab saya lari ke Jordan, masa kecil lari ke Jordan kerana kekejaman Syiar rejim Asad. Jadi kita tak pernah merasai tahu perayaan di Syria. Perayaan di Jordan saya pernah rasa, tapi oleh kerana keluarga semua duduk di Syria, saya dengan ayah, dengan mak duduk di Jordan, jadi tak rasa lah, tak meriah sebab kita tak ada ziarah. Kita tak ada budaya macam pergi rumah orang. Kita akan duduk sana, lepas tu tuan rumah akan sediakan ketupat, nasi tape tau. Yang paling sedap tu. Lepas tu nasi minyak, apa lagi? Sedap lah. Rendang. Lepas tu Umi buat ke apa? Sotong? Bukan? Lontong. Kalau Johor dia ada satu makanan sedap juga. Nanti kakak Sumayya. Sumayya. Masak lodeh tu Johor. Jadi memang kat Malaysia ni sangat meriah. Sangat meriah lah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang buat open house, rumah terbuka. Budaya Sebulan. Sebulan. Orang buat sebulan. Tapi budaya ni sangat comel. Itulah kelebihan keistimewaan beraya kat Malaysia. Jadi sebab itulah saya balik sini, nak beraya kat sini, insyaAllah. Perayaan, jadi alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Satu lagi, kita kat Malaysia ni boleh beraya, tak ada bom, tak ada serangan senjata, tak ada peperangan. Tapi kenapa kita kadang-kadang suka, kenapa kita suka pula dengar bunyi bom macam apa, mercung. Elakkanlah, nasihat saya, tak payahlah nak mercung. Kadang mengganggu orang solat, mengganggu orang nak sembahyang, mengganggu orang. Tak seksi. Kadang-kadang budak pun kena tangan. Kita duduk negara aman, damai, alhamdulillah, jauh daripada segala kekecohan dan peperangan. Tiba-tiba nasihat ikhlas, insyaAllah. Nak merasa apa? Syukur pada Allah. Nak dengar tu kena pergi Syria lah. Pergi Palestin tengok. Syria tak ada tolong. Ada serangan Syiah, ada lagi diserang sempadan. Negara tu pun, yang bendera biru tu pun dia kacau kita juga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmatilah kita semua. Dan yalah, raya belum lagi, cuma saya nak cakap lah. Ada apa lagi soalan? Dah habis dah? Habis. Beres, InsyaAllah. Tapi jangan lupa, kita masih ada lagi 10 hari terakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Dan kita masih lagi kena usaha cari Lailatul Qadar, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil 'ashr al-awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.